YB, regarding the mix-up in the dates that you mentioned, yes. Have you sent in an official letter requesting? Yes. I've already sent an official letter reminding them that I will be away from Korea. In fact, after this I'm leaving for KLIA. Bila hantar ni? Apa dia? Surat terselah pun saya hantar. Bila you dapat? Saya dah hantar. Surat you dapat? Saya dah hantar. Yang surat memaklumkan kepada mereka bahawa saya akan berada di Korea. Surat yang makluman perbicaraan tu bila YB dapat? Saya dapat pagi tadi. Pagi tadi. Oh. Maklumat tu dah hantar sebelum terima notis tu ya? Saya dah dapat maklumatnya. Maklumat kata YB akan ada di luar negara. Dan maklumat lembaga. Makluman berkenaan dengan luar di Korea, mereka tahu sebab mereka yang atur. YB masukkan Firaun kecil ni siapa dan kenapa mereka dilabelkan sifat bagi Firaun kecil? Ada pepatah orang Negeri Sembilan, siapa makan cili terasa dah poteh. Jadi tak mau reveal lah siapa? Belum lagi. Bila tiba masanya saya akan review. YB, do you have any intention to resign? Saya akan I'll keep my option open at the moment. I'll keep my option open. So you're not happy with PKR leadership, aren't you? I'm not happy with certain leadership in PKR, yes. Termasuk ketua umum? Certain leadership in PKR. Lembaga That disiplin includes Datuk Seri Anwar Ibrahim, YB? Certain leaders in PKR. Lembaga disiplin siapa yang? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Belum diberikan nama siapa yang kalau akan. you tak diberi kelonggaran je, Saya tak diberi kelonggaran macam mana? maksudnya you still nak perkara yang sama. Kalau mereka boleh proceed lah. Sebab itu saya buat press conference ni, supaya jangan semasa saya berada di Korea mulai petang ni mereka meneruskan proceeding tu lusa. Kan? Lepas tu buat kenyataan kata saya tidak hadir lah apa. Sedangkan mereka sendiri yang mengatur program Korea ni. But if they do proceed, YB, then what's your next course of action? Then I will consider the necessary course of action. Saya akan pertimbangkan tindakan yang perlu saya ambil. Termasuk keluar parti? Saya akan keep my option open. YB rasa ada niat jahat ke YB? Saya rasa ada niat jahat. Saya cukup yakin ada niat jahat oleh di kalangan Firaun kecil yang memang mahu melihat saya keluar daripada PKR. Tapi parti pun macam bersekongkol lah, dia set date tu. Saya setakat ni saya nampak begitu. Tapi saya minta penjelasan daripada parti as a matter of courtesy and respect to them. Saya minta penjelasan dahulu pada mereka. Ada orang kata YB tak nak umum keluar sebab nak tunggu dibuang. Saya tak perlu tunggu dibuang. Kalau saya nak keluar, saya keluar sekarang. Tak ada masalah. Keluar parti, masuk parti pada saya tu tak ada hal. YB, ada tekanan daripada parti komponen lain dalam Pakatan Rakyat ke? Saya percaya ada. Saya tak akan sebut ada tekanan daripada komponen parti, tapi saya yakin ada Firaun kecil di kalangan komponen lain yang sangat gembira untuk melihat saya ditendang keluar daripada PKR. Tapi adakah YB rasa Firaun kecil ni dah menguasai PKR? Mereka sudah menguasai. I would say to the extent that the party has been hijacked by these little pharaohs. This is what we are trying to do. YB, Firaun kecil ni di kalangan sejak bila? Sejak menang pilihan raya. Sejak daripada kita menang pilihan raya. Maknanya YB dasar. Dan makin lama agenda dia makin jelas. Makin jelas dan mereka makin daring. Sebab tu kita pun ambil tindakan yang daring. Apa agenda dia? Firaun kecil tu di kalangan PKR saja ataupun bukan PKR tapi di kalangan parti? Di dalam PKR, di dalam komponen PAS dan Pakatan Rakyat dan di luar, termasuk di kalangan NGO. Mereka ni bersekongkol. What is their agenda, YB? Their agenda is to depart from the constitutional framework that we have now. The constitutional framework is to respect the religion of Islam, the special position of Islam and the Malay rulers and bahasa Melayu, and respecting other religion. That is the constitutional framework now. But they are trying to depart from that with the new slogan now, with the new approach that they are taking now. And you can see from what they are doing now. Which includes Middle Malaysia? Middle Malaysia includes the current action that they are taking. Cuba nak membatalkan program Maulidur Rasul di Pulau Pinang. Boleh komen sikit tu, YB? Pembatalan. Pada saya ini salah satu daripada agenda dia.
salah satu daripada agenda untuk membawa Malaysia keluar daripada framework perlembagaan yang kita ada. Jadi saya telah meminta penjelasan apakah Pakatan Rakyat punya dasar yang diumumkan pada 19 Disember lepas yang menghormati perlembagaan persekutuan, mempertahankan keistimewaan Islam dan lain-lain itu hanya sekadar retorik politik, atau kita maksudkan kalau daripada apa yang berlaku sekarang daripada isu kalimah Allah bawa kepada isu yang berlaku di Pulau Pinang, terbaru isu Maulidur Rasul, saya nampak ini semua mainan politik saja, retorik politik yang mereka tak bermaksud untuk laksanakan. Berapa lama boleh bertahan dalam pihak? Saya akan bertahan selagi saya boleh bertahan. Adakah YB rasa perjuangan dah tersasar sini dah kena hijack tadi? Saya berasa bahawa golongan yang telah hijack Pakatan Rakyat termasuk PKR ini sedang cuba membawa PKR dan Pakatan Rakyat untuk memenuhi agenda mereka. Dan kelihatan mereka hampir berjaya sekarang. Kelihatannya mereka hampir berjaya. Antara agenda mereka yang YB faham untuk keluarkan Malaysia daripada rangka perlembagaan yang kita ada sekarang. Do you think the top leaders in Pakatan Rakyat are not doing much about this? They are following it. They are following through. Is Datuk Seri Anwar Ibrahim aware of this? I think he's aware. And he is more than aware now by the action of Datuk Seri Zahrin to pull out from PKR. I said that the resignation of Zahrin, critical voices by fellow MPs like yourself, he has said that even if you guys leave, it is like he said pembersihan Pakatan Rakyat. So what do you have to say? Mengeluarkan mereka yang bersih daripada pakatan, meninggalkan kotoran. Itu mereka yang bersih akan keluar. Kalau tidak ada apa-apa tindakan diambil, bercakap YB Mahfuz itu betul, yang bersih akan keluar. Tindakan membersihkan mereka yang ada dalam, dia akan keluar. Yang tinggal hanya buat, saya kata, najis-najis politik. No, YB, do you think this is an onset of a... Saya tak kata saya akan keluar, tapi kita akan cuba. Do you think this is an onset of a possible greater exodus from Pakatan? It's happening already. It's not something that is going to happen. It's happening already. Berapa ratus ahli PKR wilayah yang keluar baru ni, dan ada satu ahli parlimen telah keluar dengan kenyataan yang sangat keras. Jadi saya rasa kepimpinan Pakatan Rakyat perlu ambil tindakan jelas untuk memberitahu kita, yang penting kita tidak mahu rakyat tertipu. Kita tak mahu rakyat tertipu dengan slogan-slogan politik yang cantik di dalam dasar, tetapi di peringkat pelaksanaan sebaliknya. Ini kita tidak mahu. YB setuju tak dengan kenyataan Datuk Ni Aziz bahawa mereka yang keluar parti Pakatan adalah pengkhianat rakyat dan negara? Saya menghormati Tuan Guru Ni Aziz, tetapi semasa PAS menyertai Barisan Nasional, tidak ada seorang pun ahli parlimen atau wakil rakyat PAS yang letak jawatan, termasuk Tok Guru Ni Aziz tahun 70-an dahulu. Jadi saya ingat Tok Guru Ni Aziz elok tengok sejarah dia balik pada saya lah. Sebab Tok Guru Ni Aziz tak letak pun jawatan semasa PAS keluar dan menyertai Barisan Nasional. Itu pernyataan juga, kalau itu yang bahasa dipakai. Pada saya, sekarang ni adalah zaman politik of conscience. Politik of conscience yang kita sepatutnya mengambil pendirian berdasarkan prinsip kita, tidak mengikut parti dengan membabi buta. Dengan membabi buta, ataupun nak pakai bahasa cantik sikit, mengkhinzir buta. Kita mesti ada prinsip. Kenyataan itu tidak wajar dikeluarkan. Saya rasa sepatutnya Tok Guru Ni Aziz yang saya hormati sepatutnya melihat dahulu sejarah dia sendiri dan juga melihat kepada politik sekarang. Politik sekarang bukan lagi politik mengikut parti membabi buta, tetapi politik mengikut conscience. Macam mana dengan grassroots sekarang? Keresahan ni juga turut rasa. Saya antara ahli parlimen yang turun ke Padang hampir setiap hari. Bukan saja di Kulim Bandar Baru, seluruh Malaysia. Saya ceramah siang dan malam, dan saya dapat lihat keresahan tu. Saya dapat lihat keresahan terutama di kalangan umat Islam ni, ke mana hala tuju yang nak dibawa. Jadi ini yang kita perlu perjelaskan. Kalau benar kita nak bawa Malaysia ke arah seperti yang dibuat sekarang oleh Firaun-Firaun kecil ni, bagi tahulah supaya rakyat tak tertipu dan rakyat boleh buat pilihan. Kita tidak mahu macam yang dah jadi di Selangor, macam yang dah jadi di Pulau Pinang. Masa kempen lain, bila jadi pemerintah lain. Ini kita tak mahu.